Pembangunan produk pelancongan di Terengganu menekankan keseimbangan antara alam semula jadi, budaya tempatan dan kemudahan fizikal yang memberi nilai kepada pengunjung. Mari kita susuri jejak-jejak lestari dari hutan ke ladang, dari pantai ke dapur tradisional di bumi Terengganu yang kaya dengan khazanah. Di pinggir tasik Kenyir, tersembunyinya sebuah produk pelancongan yang unik yang dinamakan Perkampungan Konservasi Gajah. Antara produk pelancongan yang terdapat di Perkampungan Konservasi Gajah iaitu jambatan gantung dan 18 ekor gajah. Antara yang menarik, pengunjung dapat melihat dari dekat kehidupan harian gajah Asia ini dari sesi mandi di sungai 5 kali sehari hingga ke kawasan interaksi tempat pengunjung boleh menyentuh, memberi makan dan merakam gambar. Sekarang ni kita dekat ladang dengan strawberry, lokasi yang kedua. So kita tengok kat sini bukan ada, tak pergi lagi ladang anggur dengan strawberry tu, tapi kat sini ada winter. Sini ada tu je biar haiwan yang ada dekat sini. Nanti kan seterusnya kita akan pergi ke ladang anggur dan strawberry. Di Darul Zahra, satu taman unik tumbuh di tengah tanah tropika iaitu sebuah ladang anggur dan strawberry yang mematahkan stereotip bahawa buah ini hanya sesuai di kawasan sejuk. So sekarang kita berada di Taman Anggur dan Strawberry. Kita boleh lihat kat sini ada strawberry. Anggur mana? Oh ni ada. Oh anggur. Taman ini bukan sekadar produk pelancongan fizikal, tetapi juga medan dakwah dan pendidikan. Diurus sepenuhnya oleh pelajar dan tenaga pengajar sebuah institusi tahfiz yang menjadi sumber dana untuk kelangsungan pendidikan mereka. Lokasi ketiga kami, Dulu hanyalah hamparan pantai yang sunyi, kini Mecang Lestari muncul sebagai produk pelancongan fizikal yang membina komuniti, menjana ekonomi dan memelihara alam. Produk pelancongan fizikal yang ditawarkan cukup pelbagai, dari glamping park dengan sambungan air dan elektrik hingga ke laluan bot menyusuri sungai sambil menyaksikan persembahan dikir barat di tapak seni
sehinggalah ke aktiviti menangkap ketam nipah, lokan dan menjandat sotong. Walaupun Mercang Lestari ini menjadi tumpuan orang ramai, tapi tempat ini akan ditutup apabila berlakunya musim tengkujuh. Lokasi keempat kami berada di Rantau Abang, satu nama yang pernah bergema sebagai antara lokasi pendaratan penyu paling terkenal di dunia. Pengunjung berpeluang melihat sendiri proses pelepasan anak penyu ke laut, menyaksikan dokumentari dan mempelajari tentang cabaran pemeliharaan spesies penyu agar lipas dan belimbing yang semakin terancam. Cabaran setakat tak ada cabaran. Daripada awal ni dia nak komen lah. Dengan galeri interaktif dan fasiliti untuk pelawat seperti tempat letak kereta, pondok rehat dan papan maklumat, Pusat Penyu Rantau Abang membuktikan bahawa produk pelancongan fizikal boleh menjadi instrumen kesedaran dan tindakan terhadap penyu-penyu. Kampung Jenang, sebuah kampung tradisional di Terengganu, tak hanya menyimpan kisah tetapi menawarkan pengalaman. Tengok cara-cara dia buat madrasah. Boleh, sila. Nanti kita belajar idea, tolong. Kita orang memadai dulu. Antara produk pelancongan fizikal yang menjadi tarikan ialah pembuatan manisan tradisional yang dimasak berjam-jam dalam kawah besar. Langsung ni. Kalau pasangkan dekat paling besar dekat Pasar Bayang. Satu lagi warisan berharga di Kampung Jenang iaitu seni silat yang telah lama bertapak di sini. Silat bukan sekadar persembahan tetapi lambang keberanian, kesantunan dan kekuatan jati diri masyarakat Melayu yang diwarisi turun-temurun. Pengunjung juga dapat menikmati air nira yang segar ditadah terus dari pokok nipah, satu minuman warisan yang kini semakin jarang ditemui. Okey, cara nak ikat dia senang sangat. Pakcik boleh buat 2 minit je, tapi kalau ada biasa sampai 10 minit. Okey. Ambil tali ni. Daun nipah pula digunakan untuk menghasilkan atap nipah, iaitu seni kraft tangan kampung yang masih digunakan dalam binaan rumah dan pondok secara semula jadi.